all the A-list actor dalam filem ni. Diorang ni pun tak dapat save this film. Today kita akan review filem yang aku rasa macam tak ada sequel pun tak apa kot. So filem ni adalah filem Duyung Legenda Aurora. So filem ni aku dapat tengok pada gala 17 Disember hari tu dekat Lalaport JSC Bukit Bintang. So thank you JSC, Primework, KRU Studio for the ticket untuk aku pergi ke gala ni lah. So filem ni ditayangkan pada 27 hari bulan hari tu. And then aku dapat tengok seminggu awal. So apa expectation aku untuk filem ni? First expectation aku harapkan kalau dia teruk sekalipun, at least dia sama level dengan Duyung First pada tahun 2008-2007. So at least the same par, itu pun dah okay dah. Nanti aku akan share pada aku punya review. Tapi before kita start punya review, aku akan share dulu about macam mana filem ni boleh ada. Time December, pihak cinema dia keluarkan all the calendar movie akan keluar pada bulan 12 kan. So aku duk scroll down tengok. Lepas tu ada nampak 27 Disember Duyung Legenda Aurora. Aku macam bila masa ada filem ni kan? Sebab tak tahu apa-apa, any teaser ke poster ke semua tak release. Aku macam terkejut kenapa tiba-tiba ada filem ni kan, sedangkan kita tak tahu apa progress filem ni. Info tak ada apa-apa pun. Bila pergi time gala ni, sehari sebelum tu sehari or 2 hari sebelum baru kita dapat poster. Banyak gila orang complain about the poster, memang tak cantik, buruk gila. Aku rasa macam tengok for first impression aku tengok poster pun macam apa poster macam ni. Dah 2025 dah. Sayang. Dekat first impression pun dah macam tu. And then lepas aku tengok gala, teaser pun tak keluar lagi. Ke teaser dah keluar? Aku pun dah lupa lah. Aku rasa lepas gala kot. Tapi teaser tu keluar. Cuma aku lupa sebelum atau selepas. Hari dia tak jauh pun. After that, time movie nak tayang 27, 2 hari ke 3 hari sebelum baru keluar full trailer. So aku macam pelik, kenapa tak ada marketing yang promote this film kat mana-mana social media ke apa ke kan. Sebab tak nampak kewujudan this film. Nanti aku akan cerita lah dekat aku punya review nanti. So kita akan pergi dulu pada dia punya sinopsis dulu filem ni. So untuk filem ni dia punya sinopsis dia adalah menceritakan Jimmy ni dah kaya, dia dah kahwin dengan Aspalela dan membuka satu resort dekat satu pulau ni lah. Diorang ni ada satu anak, which is anak dia Desmond, yang dilakonkan oleh Ai-Floyd88. Macam Maya Karin Putri, dia dah ada anak juga, 2 orang, iaitu Hamlau dan Aurora. So Hamlau ni dilakonkan oleh Saiful dan Aurora ni dilakonkan oleh Anna Joblin. So one day tu, Aurora ni ditangkap, dicolik daripada orang-orang buat pukat ni dekat laut lah. So bila dah dicolik, diorang ni kena selamatkan lah si Aurora tu. Yang membuatkan benda ni berkait rapat, which is Dash ni dia couple dengan Aurora. So benda tu lagi connected, membuatkan kenapa Jimmy ni nak selamatkan Aurora dan dengan Desmond. So jalan cerita dia memang simple gila. Idea dah ada dah. So sayang tak guna idea tu betul-betul. So nanti aku akan share dalam aku punya. So let's go pergi kepada review. Welcome back to Movie Z channel. So today aku akan review tentang filem Duyung Legenda Aurora. So filem ni adalah filem sequel daripada filem pertama dia pada 2008. Aku akan share lah benda yang aku minat dan benda yang aku tak minat dalam filem ni. Ada ke benda yang aku minat dalam filem ni? Aku cuba untuk cari benda yang aku minat dalam filem ni. Okay, benda first yang aku minat, dia tak adalah first pun, memang satu je benda yang aku minat dalam filem ni, adalah watak si Oryx tu. Sebab time diorang releasekan poster, aku tak nampak pun nama Yasin tu. So aku expect takkan tak ada Oryx ni mati ke apa kan. So bila aku tengok dekat sini, baru nampak ada Yasin Yahya kat sini. So bila tengok filem ni, nampak watak Oryx tu, aku rasa macam dia yang menyinari this film lah. So tanpa dia aku rasa macam kuranglah point aku untuk this film ni. So watak dia memang sama macam dulu, tapi dia dah pakai baju, dia dah match lah watak Oryx tu. Tak lupa juga ada je comeback daripada pelakon-pelakon asal daripada filem pertama, macam kita ada Maya Karin, Saiful Apek, Yasmin Hani, Yasin. Watak ni ada juga dalam filem ni, dia memang mengekalkan. Itu saja benda yang aku minat dalam filem ni. So aku akan borak pada benda yang aku tak minat dalam filem ni. So let's go. Nombor 1 yang aku tak minat dalam filem ni adalah 5% je yang ada di laut, 5% lagi dekat swimming pool dan 90% lagi hanya di darat. So aku okay sebab jalan cerita dia nak rescue Aurora, tapi kita tengok Duyung ni sebab kita nak tengok kehidupan laut, betul tak? So kita nak tengok macam mana filem pertama buat, kita dapat tengok suasana laut, how the effort yang filem pertama ni tunjuk, kita boleh tengok rumah terapung, ada pulau-pulau. Aku amat
suka filem yang first sebab kita nampak effort dekat situ. Tapi bila filem yang kedua ni keluar, aku rasa tak nampak effort dekat mana. So sayang sebab mostly diorang kat darat dan untuk rescue tu je. So dia tak adalah macam kita boleh tengok hidupan laut macam ikan-ikan semua tu, tak ada. And then tak lupa juga bukan hanya percentage tempat digunakan, tapi aku akan slot in juga about dia punya kostum. Kostum dia memang dah heboh gila. Time dia keluar poster pun banyak orang yang dah bercakap. Aku tak tahulah kenapa dia memilih kostum yang itulah. Yang macam Aurora pakai warna kuning ni, dah macam ikan lampam pun ada dah. Bila tengok yang first punya, bila kita orang pergi PC press conference, menceritakan yang dia pernah hampir lemas 2 kali, yang satu ni diselamatkan oleh Sapu Apek. So aku faham pihak production, pihak director nak mengutamakan keselamatan untuk pelakon. Bagus benda tu, aku setuju. Tapi kenapa tak memilih kostum yang better? Sebab aku tengok ada je berlambak kat Shopee tu tau, kostum yang cantik, dan korang macam improvise je daripada barang tu. Benda macam tu aku rasa macam kurang bagus lah punya idea, yang nak selamatkan keselamatan tapi kita tak put effort dekat kostum. Sebab kostum tu adalah benda yang penting, sebab ni adalah filem duyung, betul tak? Kita bukan tak ada referral daripada filem-filem luar. Kenapa filem-filem luar boleh buat, kita tak boleh ikut benda tu? Sebab kita dah 2025 dah. Sebab kita dah banyak benda teknologi yang ada. So sayang dekat situ. So itu first. Nombor 2 adalah dia punya camera work, dia punya practical. Memang hauk gila. Dia cerita pasal quality dulu lah. Quality dia tak synchronize, sebab kita boleh tengok ada scene yang memang cantik dia punya quality, tiba-tiba ada 3GP punya quality, lepas tu colour pun tak cantik, ada tiba-tiba warna macam oren-oren, merah-merah sikit. So aku macam apa benda ni, macam ni editing ni, aku macam stress tengok filem ni. And then untuk dia ada a few jump cut, cuma jump cut tu tak di-cut dengan cantik. Sebab kita boleh tengok ada satu scene ni bawa-bawa dekat tepi laut, tiba-tiba pergi dekat darat. Lepas tu lepas bawa-bawa kat darat ni, kita pergi balik kat situ. Padahal tengah borak tau. So benda-benda macam tu lah, dia orang tak cut dengan cantik lah, sayang. Tahun 2008 tu pun bagi aku filem tu dah cantik. Dan dia punya soundtrack pun best. So buat filem ni, soundtrack dia pun tak boleh aku nak capture, best ke tak. So itu nombor 2. Nombor 3 pula yang aku boleh share about this film adalah product placement. Dalam filem ni agak beria sangat sebab dia memang nak menunjukkan Thomas ni adalah dia punya sponsor untuk filem ni. Bila dia orang pergi ke darat untuk rescue Aurora, dia orang pakai full suit tau. So aku tak tahulah ni filem spy ke. Aku dah blur dah bila tengok filem ni. Kenapa nak kena pakai full suit? Boleh je. Thomas dia bukan hanya suit, dia ada kasut, dia ada bag, dia ada jam. Banyak barang lagi. Kenapa kau memilih suit? Dan satu lagi, korang shoot juga dekat kedai yang tahun diorang ni pergi beli suit. Aku macam, sampai kedai pun kau pergi shoot benda ni kan. Memang betul beria sangat nak tunjuk yang sponsor kau ni Thomas. So aku tak suka dia punya product placement, product sponsorship dia memang beria gila. Tak tahulah kenapa, memang plan macam tu ke, tak tahulah. So itu nombor 3. Nombor 4 pula yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya skrip lakonan dalam filem ni. Sayang, kita ada all the A-list actor dalam filem ni. Kita ada Yusri, Maya Karin, Anna Joblin, Sapu Apek, Yasmin Hani. Diorang ni pun tak dapat save this film. Sebab skrip tak nice langsung. Memang cringe. Lakonan Datuk Yusri, sorry. Watak yang dibawa dalam filem ni tak okey. Aku tak suka watak tu. Dia macam kenapa nak kena ada slang-slang bahasa pelik-pelik tu negara-negara lain. Cakap normal je pun boleh. So skrip dia memang cringe. Lagi time skrip AI dengan Anna Jobling berinteract pun sama, tak natural langsung. Itu benda yang paling worst lah, sebab skrip ni lah yang menunjukkan jalan cerita, betul tak? So bila skrip pun tak best, macam mana kita nak layan cerita tu? So sayang, ni dah 2025 tapi masih ada lagi penutup macam ni. Aku ingat filem Abu tu je dah worst. So ada juga penutup lagi satu untuk 2025, penutup pula tu kan dia bagi. Duyung ni aku rasa macam kecewa lah. Nanti aku akan share kat ujung nanti apa aku nak borak pasal filem ni. So the last one, benda yang aku tak suka dalam filem ni, benda yang banyak gila orang bercakap adalah penggunaan AI dan CGI dalam filem ni memang kritikal. Membuatkan filem ni aku rasa macam kenapa tak buat praktikal, benda tu boleh je. So dia ada 2 scene yang menggunakan AI. So kita share dulu pada yang third act. Third act tu dia punya scene aku ada kasi dalam 10 ke 15 minit punya scene. So scene tu ada menggunakan AI pada kereta, pada objek, pada air, pada human. So ini kesalahan yang tak okey.
human ni kau guna AI. Sebab kalau kau pernah tengok Will Smith makan mie tu, AI tu kan, tu memang berubah-ubah muka dia. So dekat dalam filem ni, okay, kita pergi kepada ni, Saiful memegang watak Hamlau. So watak Saiful ni AI sebab dia dekat third act tu diorang bergaduh fighting sequence. So bila watak Hamlau ni terbang melompat, dalam trailer dia tunjuk, weh muka dia tukar jadi Afrika mat. Orang Afrika weh. Kau rasa macam mana? Aku rasa macam ni filem Melayu ke? Asal ada orang lain? Muka berubah. Dalam trailer pun ada tunjuk watak si Sharif ni pun muka dia berubah. Muka Atu kena tumbuk tu pun berubah. Kenapa kena guna AI dekat orang? Benda tu boleh buat praktikal. So sayang. Memang sayang gila. So itu yang hujung lah. Hujung third act. So ada awal filem pun dia menggunakan animasi tapi generate prompt AI. So dia nak menunjukkan jalan cerita macam mana dia orang jumpa Maya Karin berkahwin, dapat anak, semua benda lah kat situ. So dia generate AI. Menggunakan animasi, nampaklah AI dekat air. Tapi kartun memang nampak AI lah. So dia nak macam buat solid punya animasi tapi tak jadi sebab kita terang-terang nampak tu AI. Sebab aku rasa kau boleh buat storytelling. Kau tunjuk laut, borak, bagi tahu apa yang jadi semua. Benda tu boleh. Tapi kenapa nak prompt AI juga untuk ceritakan the past of the Maya punya story. Penggunaan AI ni pun dah merosakkan banyak rating untuk filem ni. Filem ni memaparkan banyak joke tapi joke yang try hard dan banyak dark joke. So aku macam it's enough lah sebab benda ni kita dah boleh tambah baik quality filem kita. Sebab bila scene benda ni dia kelakar bukan sebab joke. Kita orang berdekah gelak dalam hall sebabkan AI punya scene. Memang berdekah, aku dengan Duan, dengan Syed, dengan Belen dah tunduk kepala, gelak-gelak, cakap apa benda ni? So dia memang stress. So thank you juga menghiburkan kita orang dengan scene AI tu. So aku tak tahulah nak cakap macam mana. Dah 2025, kita dapat penutup filem lokal macam ni pula. Aku rasa macam kecewa gila. Sebab bukan aku tak support filem lokal. Aku support filem lokal. Untuk tahun ni banyak je filem lokal kita yang meletup. Blood Brother, Agent Ali. Banyak weh kutipan diorang. So kenapa kita tak boleh maintain that quality? Sebab siapa yang tak nak industri filem negara kita ni maju? Aku pun nak. Sebab aku memang suka tengok filem. Tapi filem Melayu ni pun aku suka juga sebab contoh kalau aku buka Astrogo kan. Macam Netflix aku dah bosan tengok sebab cerita sama je. So Astrogo aku buka, aku scroll movie yang lama-lama, filem lokal. Jangan cakap aku tak support filem lokal, aku tak suka filem lokal. Aku suka tapi janganlah bagi kualiti macam ni. Kita dah 2025, dah nak masuk 2026 dah. So bila aku upload video ni, esok tu dah 2026. Kenapa kena ada filem macam ni? Sayang sebab tolonglah kesian pada orang yang pergi tengok. Diorang bukan orang-orang kaya yang semua pergi tengok wayang ni. So maybe diorang catur duit diorang nak bawa family pergi tengok wayang. So kena fikir benda tu. Kita kena berkarya, benda tu benefit dekat orang. Sebab bila kita support filem, korang dapat kutipan sebab kita orang support, tapi korang kena return back lah the favor, memberikan kualiti filem yang okey, jalan cerita yang cantik, best. Tapi kalau macam ni, macam mana kita nak maju? Kita ada potential, jalan cerita dah okey. And then aku nak tegur juga KRU Studio, kenapa macam ni? Yang pertama kau buat, okey, aku amat suka Hikayat Merung Mahawangsa. Filem yang aku suka gila, best filem yang diproduce daripada studio KRU, yang aku memang tengok berulang-ulang kali, aku tak pernah bosan. Hikayat Merung Mahawangsa. Itu my favourite filem aku. From studio yang sama. Tapi kenapa filem ni kau guna AI? So aku tak tahu kenapa kena ada inisiatif benda macam ni. Sebab kita bukan, yes again, CGI kita tak power dalam Malaysia ni. Tapi kita boleh produce. Kalau Hikayat Merung boleh buat, yang kapal banyak-banyak pun nampak cantik, walaupun kita tahu tu CGI, kenapa tak guna dalam filem ni? Hopefully 2026 stop lah ada cerita-cerita yang macam ni yang tak fikir side penonton yang tengok filem ni. Tolonglah sebab aku kesian orang yang nak bawa family, habis tiket wayang sekarang bukan murah weh, RM27 minimum sekarang. So kalau bawa family yang anak ada 5-6 tu, wayang je dah berapa ratus. Kita kena fikir kat tol, minyak, parking. Kesian lah. So hopefully aku bukan nak hentam filem ni kau-kau. Ada je filem lain yang memang tak okey. Tapi tolonglah kita kena tambah baik kita punya filem supaya filem kita boleh pergi lebih jauh. Sebab siapa tak nak filem kita keluar negara. Banyak-banyak tayang kat tempat lain kan. Hopefully this is the last untuk tahun 2025. Aku harap sangat 2026 takkan ada lagi filem-filem yang macam ni yang menjatuhkan nama baik industri filem Malaysia lah.
Sebab aku tengok komen banyak je yang negara-negara luar ni yang bantai filem lokal kita. So aku tak nak benda tu berterusan sebab kita dah bagi benchmark dekat Eja Ali. Eja Ali adalah animasi yang paling cantik aku pernah tengok, memang best. Dan kita juga yang baru-baru ni pun Papa Zola. Papa Zola pun dah, kutipan dia pun dah 43 juta dah weh. So bukan filem kita tak boleh pergi jauh, boleh, tapi kualiti kena tambah baik. Tu je. So kalau kita boleh maintain macam mana Papa Zola, Blood Brother, Eja Ali, ada lagi a few movie yang best. So kita boleh pergi jauh. So itu saja yang aku borak panjang gila video ni. So thank you pada siapa yang dah tengok video aku ni sampai habis. And then jangan lupa komen dekat bawah, aku nak tahu juga apa reaksi korang about this movie. Maybe bila aku release ni pun sebab filem dah tayang 27. So aku release hari ni, ada orang yang dah tengok dah pun. So aku nak tahu juga apa yang korang rasa. Berbaloi ke korang tengok filem ni? So cerita dekat bawah, aku nak tahu. So berapakah rating yang aku bagikan untuk filem ni? Sorry aku tak boleh nak bagi rating. Tapi kalau korang pernah tengok aku punya review about movie Abu Sirat Saksa, so rating dia ada dekat ujung video. So rating untuk filem ni bawah lagi daripada Abu. Sebab kenapa? Abu ada menggunakan AI juga, tapi dia menggunakan AI pada Abu tu sendiri dan kereta. Tetapi this filem menggunakan AI pada objek air, human. Aku tak tahu lah cakap macam mana. But benda tu yang memang menunjukkan lagi worst movie ni. So kalau nak tahu rating, boleh pergi tengok Abu Sirat Saksa dan tengok rating tu. So rating tu akan bawah daripada filem Abu. So that's all for review. So thank you. Bye bye.